Wanita menyesal beli rumah 6 tahun jadi beban, buat sewa pun tak untung, siap kena top up RM700 sebulan bayar hutang bank. Sabtu 15 hari bulan Mac 2025. Beli rumah keputusan kewangan yang besar dalam hidup, salah satu yang terbesar ya. Jadi rumah ni boleh guna untuk duduk sendiri atau sebagai aset pelaburan bagi menjana pendapatan pasif melalui sewaan. Okey. Pendapatan pasif ni sebenarnya kalau anda tanya banyak orang, definisi setiap orang adalah berbeza, okey? Dan lama kelamaan kan, apabila mereka sudah sedar yang sebenarnya pelaburan hartanah ni bukan pelaburan pendapatan pasif ya. Anda bukan hanya duduk sebagai tuan rumah dan tiap-tiap bulan tunggu sewa tau. Anda ada banyak tanggungjawab seperti untuk bayar yuran penyelenggaraan, maintenance fee, bayar cukai. Kalau rumah tu rosak ke apa, ada benda rosak, anda kena baiki. Okey, bukan penyewa. Dan anda kena pastikan bayaran bulanan kepada bank adalah tepat pada masanya. Kalau penyewa tak bayar, macam mana? Adakah anda pasif juga nak tunggu, atau anda kena cari cara untuk slow talk penyewa ke, atau suruh halau penyewa yang tak bayar ke? Ini semua bukan pasif ya. Jadi pada saya lah, pendapatan kalau betul-betul pasif adalah aset seperti saham atau ASB, EPF, KWSP anda, itu adalah pasif. Bagi saya, definisi pasif adalah saya buat kerja tu sekali saja. Maksudnya saya macam saham atau ASB. Kalau saya beli ASB, saya beli sekali saja. Lepas tu saya tak payah ambil pot tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun mesti ada dividen. Itu adalah yang pasif. Kalau saya terpaksa satu bulan kena tengok, tiap-tiap bulan kena tengok, sewa dah masuk belum, bil api dan air sudah bayar, penyewa sudah bayar belum, itu bukan pasif. Bagi saya, orang lain berbeza tau. Okey. Dan kalau anda lihat kamus lah, pendapatan pasif, kalau tak silap saya, mereka buat definisi sebagai satu kerja sekali, lepas tu dapat banyak kali. Ini anda kerja sekali untuk beli rumah tersebut, anda masih kena jaga dan uruskan rumah, uruskan penyewa, uruskan ejen, uruskan banker, uruskan peguam. Semua kena tahu, uruskan tukang kontraktor, semua kena uruskan. Okey? Okeylah, namun tidak semua keputusan membeli rumah berakhir dengan keuntungan. Ini dah biasalah, lebih-lebih lagi dengan harga rumah sekarang yang tak masuk akal. Dan banyak-banyak developer pun launch dengan harga yang tak masuk akal lah. Baliknya, ada juga yang mendatangkan beban kewangan sebagaimana luahan. Okey? Lokasi terletak agak tidak jauh dari tempat bekerja. Okey? Sebab tu pembeli ni belilah. Seiring dengan pembangunan kem pesat, tetap perlu tempui kesesakan lalu lintas. Walaupun dekat dengan tempat kerja, tengok, sebab pembangunan dengan pesat kawasan tersebut masih jam juga. Beli dengan dekat tempat kerja, nak lari daripada jam, tak ingat lebih baik tak jam, sekarang lebih jam. Sebab pembangunan pesat Jadi apabila anda beli satu rumah, terutamanya rumah daripada pemaju, anda akan dijual satu plan dan impian. Macam mereka jual satu bandar, township. Maju yang besar-besar, mereka akan jual township. Mereka akan beritahu anda, okey, sini kita ada shopping mall, sini kita ada rumah, sini kita ada apartment service, sini kita ada taman. Jadi dalam fikiran anda, kalau anda nak tinggal di sana kan, anda kena bersedia, kalau banyak rumah macam ni, banyak apartment service dan ada taman, maksudnya ada mall, mesti ada orang. Dan saya kalau nak pergi kerja, adakah saya akan lalu dan adakah sesak lalu lintas? Tiada yang pasti semua perkara berubah. Okey, anda akan tahu lepas ni apa yang berubah dalam cerita ini. Okey? Tanpa diduga,
ditugaskan berkhidmat di sebuah negeri pantai timur justru mengambil keputusan mengikut pasangan. Ini yang saya selalu cakap tiada yang pasti di dalam dunia ni. Hidup kita sentiasa berubah. Ada yang hilang kerja, ada yang kena pindah, ada yang migrasi, ada yang dah kahwin lepas tu ikut suami ke atau suami ikut isteri ke. Semua yang ni tidak pasti. Jadi kalau anda beli rumah dengan anggapan anda akan bekerja di sana, sebuah syarikat di sana sampai anda bersara, itu adalah tanggapan yang saya rasa adalah tidak baiklah, sebab tak ambil kira risiko. Okey. Dan lagi satu, kalau betul-betul nak beli, saya selalu cadangkan beli yang murah. Jangan maksimum. Loan boleh pinjam sampai 500,000, anda hantam loan sampai 500,000. Tak payah. 300,000 cukup. Kalau lebih kurang lagi baik. Kalau tak nak beli pun tak apa, sewa saja. Kalau memandangkan kerja kan kena pindah randa, memang susah kan nak jangka, jadi sewa saja, lagi baik, senang. Okey. Justru mereka mengambil keputusan menyewakan rumah tersebut. Sewa dekat orang RM1,000 tapi masih kena top up 700 sebab pinjaman bulanan 1,700. Ini adalah fenomena yang biasa sekarang kerana harga rumah yang sangat tidak masuk akal. Okey, terutamanya daripada pemaju. Sekarang pemaju pun tengok juga harga launching tak boleh lah sangat terlalu tinggi sebab tak mampu nak beli dan rumah akan berlambak. Okey, kalau anda betul-betul nak buat pelaburan, saya selalu sarankan tengok pasaran sekunder. Pemaju mungkin akan jual pada harga 500,000, tapi dalam pasaran sekunder mungkin anda dapat jumpa yang 300,000. Tak payahlah ikut beli apartment service yang baru, tak payah. Mungkin pasaran lelong anda jumpa 200,000. Mana tahu? Itu anda kena buat kajian sendiri. Okey? Memang tak suka rumah, menyelesai keputusan membeli kerana bertukar menjadi liability. Rumah sekarang dari aset tukar kepada liability. Okey. Banyak saya juga ada banyak menekankan konsep aset dan liability. Ingat, aset adalah satu saja. Aset adalah sesuatu yang masukkan wang dalam poket anda. Liability adalah keluarkan wang daripada poket anda. Okey. Rumah yang anda sewa macam ni, macam kes ni, yang tiap-tiap bulan anda kena top up, itu adalah liability. Itu bukan pelaburan. Okey, rumah yang anda tinggal sekarang, itu adalah liability, bukan pelaburan, kerana anda tiap-tiap bulan anda kena keluarkan wang daripada poket anda. Rumah yang boleh cover semua dan kosong, tiap-tiap bulan aliran walaupun kosong, itu adalah aset, kira aset. Okey, walaupun tak masuk duit, kira aset lah, sebab tak keluarkan duit mah. Neutral. Okey, kalau ada RM100 positif setiap bulan, itu pun kira aset. Faham konsep aset dan liability ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jangan, sebab beli rumah ni bukan macam pasaran ASB tau. ASB harga nampak jelas, cost semua jelas. Anda beli saja, anda kena bayar management fees, I think. Management fees semua tu. Lepas tu modal capital. Macam beli saham, kita kena bayar stamp duty semua. Tapi itu sekali saja. Rumah lain rumah setiap bulan anda kena bayar. Ramai yang hanya fikir bayaran bank. Banyak lagi anda kena bayar. Okey? Bayangkan simpanan 1,700 tu jadi simpanan anda lebih bahagia. Betul, lebih bahagia. So jadi sekarang nak berhasrat jual jenis townhouse, nak jual rumah tersebut. Tapi memang susah nak jual lah. Saya akan buat satu video lagi yang saya akan beri cara-cara nak jual rumah macam ni. Okey? Tapi mungkin saya takkan letak di sini lah sebab video tu agak panjang. Sebelum ada rumah, hidup sederhana. Sekarang waktu bujang sangat best, komitmen tak banyak. Lepas kahwin semua kucak-kacir. Bayangkan rumah, lepas tu kahwin, lepas tu beli rumah, habis semua. Kumpul bertahun-tahun, belanja macam air terjun. Sebab tu nak beli rumah kena fikir baik-baik. Okey? Sekian saja dari saya. Ni Kenny dari Hikayat Hartanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.